badan gatal-gatal, dekat peha menggaru, belakang lutut menggaru, dekat belakang badan menggaru. Macam-macam tempat lah asyik menggaru aje. So, apakah jenis-jenis gatal yang sesuai yang boleh dibantu menggunakan Clearlab Sulfamide Removal ni? Yang pertama, gatal badan disebabkan oleh peluh, kulit yang berminyak, debu dan kotoran harian. Yang kedua, jenis yang ada jerawat badan yang teruk. Memang memerlukan sabun sulfur sebab sulfur itulah yang akan mengeringkan jerawat tu, dia akan mengecikkan jerawat. Dia akan buka pori-pori, dia akan membersihkan minyak-minyak lebihan, dia akan bantu tanggalkan juga sel kulit mati dan boleh digunakan sebagai rutin harian, especially untuk orang yang ada jerawat badan. Ketiga, gatal-gatal disebabkan oleh hama habuk. Sabun sulfur ni sangat-sangat sesuai sebab dia memang tugas dia adalah suppress hama tu dan boleh bantu untuk buang hama tu. Keempat, yang jenis gatal-gatal disebabkan bau badan dia terlalu kuat. Yang kelima, yang ada kudis buta pun sesuai juga sebenarnya, walaupun bukan digunakan sebagai rawatan utama tetapi boleh disertakan sekali dengan rawatan utama untuk kudis buta. Sabun sulfur ni juga membantu untuk yang ada gatal-gatal disebabkan oleh kulat. Macam contoh kurap badan, kurap air, tapi pastikan pakai sekali dengan ubat anti kulat. Sebab apa? Sulfur ni memang ada fungsi-fungsi anti kulat. Untuk sesetengah kes, sabun sulfur ni sangat-sangat membantu, tetapi ingat, dia sebenarnya sekadar sabun, dia bukannya ubat. Dia perlukan masa, kena jadikan sebagai rutin harian, barulah masalah gatal-gatal tu akan berkurangan dan akan lega.